Cikgu, buat bisnes public goal ni tak perlu masuk office ke? Sebenarnya tak perlu tuan-puan. Kalaulah ada satu sebab kenapa waktu saya kerja dulu, saya pilih buat bisnes public goal, sebab dia bisnes ni freedom. Tak terikat dengan siapa-siapa. Itu yang paling best. Sebab dengan buat bisnes public goal, waktu saya kerja dulu, saya boleh buat bisnes public goal ni secara part time dengan mentality full time. Contoh pagi tu pergi kerja lah. Tapi balik daripada kerja tu, ada masa lapang, kita boleh buat bisnes public goal tanpa pergi office pun. Yang mana saya menggunakan phone je, internet dan juga media sosial. Jadi benda-benda ni tuan-tuan membuatkan saya boleh bantu penyimpan-penyimpan emas saya yang tidak berada di negeri yang saya duduk. Sebab ada yang daripada Indonesia, ada yang daripada Sabah, Sarawak. Jadi saya bantu mereka dekat online sahaja dengan cara saya bagi ilmu dekat TikTok, dekat Facebook. Nampak tak? Jadi tak perlu masuk office dan anda boleh bina bisnes public goal secara part time dengan mentality full time. Cara nak jadi dealer tu macam mana? Kalau tuan-puan dah ada akaun emas, boleh contact anda punya introducer masing-masing. Kalau anda belum ada akaun emas, anda nak daftar di bawah saya, Cikgu Ridwan, dan nak di bawah saya punya team 5G Associate, mentor kami, penulis buku Wang Emas, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee. Anda boleh komen dekat bawah, saya nak, ataupun boleh pergilah dekat link saya ke dekat page biru ke apa, pergi isi. InsyaAllah nanti saya akan contact dekat WhatsApp. Jadi kalau anda rasa video ni bermanfaat, anda boleh share dan tag kawan-kawan.